Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam era teknologi yang semakin pesat membangun, kehidupan kita hari ini tidak lagi dapat dipisahkan daripada peralatan elektronik. Setiap hari, pelbagai peranti digital digunakan bagi memudahkan urusan harian. Namun, di sebalik kemudahan ini tersembunyi satu isu yang semakin membimbangkan dan sering dipandang ringan oleh masyarakat. Isu tersebut ialah sisa elektronik ataupun dikenali sebagai e-waste. Jadi, dalam video kali ini kita akan menyelami apakah itu e-waste dan bagaimana kita boleh menanganinya dengan lebih bertanggungjawab agar persekitaran dan bumi yang kita cintai ini dapat terus terpelihara untuk dinikmati oleh generasi akan datang. E-waste merujuk kepada peralatan elektrik dan elektronik yang telah rosak atau tidak digunakan lagi. Antaranya termasuk telefon bimbit, televisyen, komputer dan sebagainya. Tahukah anda, sisa elektronik ini mengandungi bahan berbahaya seperti plumbum dan merkuri. Jika dibuang ke dalam tong sampah biasa, bahan ini boleh mencemarkan tanah dan air. Kesannya bukan sahaja kepada alam sekitar, malah boleh menjejaskan kesihatan manusia. Oleh itu, kita sebagai masyarakat perlu mengambil langkah yang bertanggungjawab dalam menguruskan e-waste. Sikap bertanggungjawab ini bukan sahaja mencerminkan keprihatinan kita terhadap alam sekitar, malah menunjukkan bahawa kita adalah pengguna teknologi yang bijak dan beretika. Jadi, apakah tindakan kita? Pertama, jangan buang peralatan elektronik ke dalam tong sampah biasa dan tempat pelupusan sampah. Kedua, kumpulkan peralatan elektrik dan elektronik ini ke satu tempat atau bilik khas. Dan yang ketiga, hantar sisa elektronik ini ke pusat pengumpulan e-waste yang berdaftar bagi tujuan kita semula. Ingat ya, setiap tindakan kecil kita ini memberi kesan yang besar kepada alam sekitar kita. Wah, banyaknya e-waste! Pengurusan e-waste yang sistematik amat penting dalam memastikan kelestarian alam sekitar. Jangan biarkan kemajuan teknologi menjadi punca kemusnahan alam dan kesihatan masyarakat. Jadilah generasi yang bukan sahaja celik teknologi, tetapi juga celik tanggungjawab. Ingat, setiap tindakan kita pada hari ini mampu melindungi alam sekitar pada masa hadapan.